Saya bersama dengan CEO Pekeso Datuk Seri Dr. Azman dengan timbalan CEO Encik Aziruan untuk memberikan satu pengumuman tentang pelanjutan tempoh bulan pemutihan untuk Pekeso. Terlebih dahulu saya ingin sukacitanya memaklumkan bahawa pada 1 April 2025 sehingga 30 April yang baru lepas ini, Pekeso telah mengumumkan kesan untuk pemutihan kepada mana-mana majikan yang belum ataupun gagal untuk mencarum perlindungan Pekeso untuk pekerja mereka. Ini merupakan satu operasi tahunan di mana kita memberikan peluang kepada industri untuk tampil mendaftarkan dan caruman Pekeso untuk semua pekerja mereka tanpa dikenakan sebarang hukuman dan denda. Dan seperti yang saya selalu tegaskan, undang-undang perburuhan di bawah Kesuma niatnya bukan nak menghukum siapa-siapa, tetapi niatnya ialah untuk memastikan para pekerja kita mendapat perlindungan yang berkualiti dan menjurus ke arah 3K, iaitu kebajikan, kemahiran dan keberhasilan pekerja. So this is our intention when we talk about labour legislations and law, to ensure that our workers are protected. Okay. Saya juga bangga, sukacita menyatakan bahawa sepanjang bulan pemutihan yang baru lepas ini, pada tahun ini, kita telah mencatat rekod peningkatan 40% majikan yang berdaftar dengan Pekeso, majikan yang tampil, iaitu seramai 8,234. Semua angka ini akan diberikan kepada rakan media, ya. So 8,234 ini merupakan peningkatan 40% berbanding bulan pemutihan tahun lepas. Jadi lebih ramai majikan telah tampil ke hadapan untuk mengambil kesempatan aktiviti operasi pemutihan bagi mencarum untuk para pekerja mereka. Dan 8,234 majikan ini adalah majikan baru, adalah untuk akaun baru, di mana mereka mewakili 61,746 orang pekerja. So these are new workers yang sebelum ni dia tak pernah mencarum ataupun mendaftar dengan Pekeso. Mungkin dia dah kerja 1-2 bulan ataupun mungkin 1-2 tahun, tapi dia gagal mendaftar. Jadi pada bulan lepas mereka tampil untuk mendaftarkan. Jadi kita ada hampir 62,000 pekerja baru yang telah didaftarkan dan dicarum pada bulan pemutihan. Okey. Dan keduanya, majikan sedia ada, sebab dia ada dua jenis, ya. Satu ialah pekerja baru di mana mereka tak pernah daftar tapi dah bekerja. Keduanya, pekerja yang dah pernah daftar Pekeso, ada akaun dengan Pekeso tetapi tidak dibuat caruman. Faham? Tidak dibuat caruman. Dalam ini kita ada lebih kurang 215,000 majikan yang terlibat, di mana akaun sedia ada. Akaun sedia ada, di mana mereka ada pekerja yang telah berdaftar dengan Pekeso tetapi gagal membuat caruman. So dalam satu bulan yang lepas ni, sebanyak 215,000 majikan telah tampil dengan tunggakan caruman ini, melibatkan 1 juta, lebih kurang 1 juta orang pekerja. Okey. Jadi kita nampak hasil daripada bulan pemutihan ini, lebih kurang 1,062,000 pekerja telah mendapat perlindungan Pekeso. Ya, lebih 1,060,000 lah kalau saya campurkan tadi. Yang baru 62,000, yang lama lebih kurang 1 juta. Jadi lebih kurang 1,062,000 pekerja telah berjaya dipulihkan semula caruman Pekeso yang menjadi hak mereka sepanjang bulan. Dan untuk makluman juga, oleh sebab dalam bulan pemutihan ini kita mengecualikan kompaun FCLB, iaitu faedah caruman lewat bayar. Kalau dia bulan lain kita tangkap, dia kena bayar faedah caruman lewat bayar.
tapi sebab bulan pemutihan, sama ada mereka tampil ataupun kita kesan, dikecualikan bayaran, maka keseluruhan bulan ini pengecualian FCLB melibatkan lebih 100 juta ringgit. Ini merupakan satu penjimatan jugalah untuk majikan-majikan, sebab mereka tampil pada bulan pemutihan, maka industri majikan telah menjimat sebanyak 100 juta ringgit. Okey, faham? Boleh faham? Yang tulis-tulis tu nanti dah pening juga, banyak angka. Okey. Bulan April, sepanjang bulan kita melakukan pemutihan, dan dalam pemutihan itu 8,234 majikan telah tampil untuk mendaftarkan pekerja yang baru, 62,000 orang pekerja. Manakala 215,000 majikan tampil untuk mendaftarkan pekerja yang sedia ada, itu 1 juta orang pekerja. Dan jumlah keseluruhan pekerja yang telah mendapat manfaat ialah 1,062,000 orang pekerja. Jumlah penjimatan oleh majikan kerana pemutihan dikecualikan bayaran faedah denda adalah 100 juta ringgit. Okey, faham? Jadi hari ini saya mengambil kesempatan ini untuk mengumumkan, sebab ada prestasi yang cukup baik, penambahan 40% dari segi majikan dengan pekerja baru. Kita nak cari, sebenarnya apa yang kita nak buat ialah untuk memastikan pekerja kita dicarum perkeso. Jadi untuk berdasarkan prestasi yang cukup baik pada bulan April ini, dengan lebih 1 juta orang pekerja kita mendapat manfaat, maka saya umumkan untuk melanjutkan bulan pemutihan ini sehingga 31 Mei 2025. Pesanan saya ialah kepada semua majikan, tampil untuk mencarum, tampil untuk mendaftarkan pekerja. Anda akan dikecualikan daripada bayaran denda. Selepas 31 Mei, there will be no mercy. Kita akan go all out untuk memastikan siapa-siapa yang gagal mencarum perkeso untuk pekerja mereka akan dikenakan tindakan mengikut undang-undang. Okey, tanpa was-was. Sebab matlamat kita ialah untuk memastikan para pekerja kita mendapat perlindungan. Dan banyak kes, ya. Sebelum ni saya sebagai ahli parlimen, saya pun pernah mengendalikan kes di mana pekerja tampil bila ada kemalangan, ada musibah, tiba-tiba mendapati bahawa rupa-rupanya sebelum ni tak pernah dicarum. So kita tak mau perkara ini berlaku. Sebenarnya pekerja juga boleh mengambil tanggungjawab, menyemak caruman mereka, akaun mereka, sama ada melalui website ataupun dalam aplikasi perkeso, di mana kita menunjukkan akaun mereka setiap bulan. Kadang-kadang ada juga amalan yang buruk lah, di mana payslip tunjuk ada caruman, tapi sebenarnya tak dibayar kepada perkeso. Jadi kita telah melaksanakan aplikasi pada mulai tahun lepas. Saya dah pernah buat pengumuman di mana smart app, download smart app, panggil apa? Prihatin. Apps Prihatin kita, download app itu, masuk akaun, dan dia akan lihat sama ada akaun untuk pekerja tersebut, akaun saya lah, saya sebagai pekerja, ada caruman kepada perkeso atau tidak. Jadi ini akan mengelakkan isu-isu di mana kalau sebelum ni nampak payslip ada caruman, tapi sebenarnya dia tak bayar kepada perkeso, dan akhirnya bila berlaku musibah, ada kemalangan, tak boleh claim. Okey, saya sarankan gunakanlah tempoh pelanjutan pemutihan ini untuk do the right thing, ya, untuk do the right thing. Bayar caruman kepada para pekerja kita. Sekian, terima kasih. Soalan. Ada soalan? YB dekat saya sini. YB dalam press release Dia sini tu. Mana? Tak nampak. Kiri. TV3. Okey. YB dalam press release ada mengatakan potongan 50%. YB boleh cerita ulas sikit tak? Nanti saya minta detailnya, saya minta mungkin CEO untuk bagi penjelasan secara lanjut lah, detail secara teknikal ni. Ya. Okey, apa yang dimaksudkan oleh YB? Kita ada dua kategori. Satu yang mendaftar baru, kita akan waive 100% dari segi compound dan juga kalau ada faedah caruman lewat bayar.
Tapi yang dah YB maksudkan tadi yang mendaftar dalam pemutihan ni, mungkin tak daftar for 1 year. Mereka mempunyai FCLB. Jadi kalau mereka tampil dalam bulan pemutihan ni, 50% faedah caruman lewat bayar ni akan kita waive. Jadi kita ada majikan-majikan yang dah mungkin daftar 2 tahun lepas, 3 tahun lepas, tapi caruman pekerja ni tak dibayar kemudian ada caruman lewat bayar atau faedah caruman lewat bayar yang dikenakan oleh Perkeso. Seperti yang YB maklumkan tadi, yang pending about 200 million. Tapi bila kita bagi 50%, kita maknanya kebajikan ni untuk majikan, mereka akan ada saving of 100 million. So we want them to tampil untuk serah diri, bayar FCLB ni kita akan bagi even discount 50%. Itu yang dimaksudkan oleh YB. Ya, dia bukan tampil untuk bersihkan diri. Ya. Bukan serah diri, bersihkan diri. Okey. YB, saya Ella dari RPM. Okey, berkaitan dengan mekanisme pemantauan ni dengan pengawasan ni yang akan dijalankan sampai 31 Mei. Betul apakah yang untuk memastikan majikan tidak menyalahgunakan peluang ni? Sebenarnya kita nak majikan gunakan peluang ini untuk membersihkan diri. Because saya selalu kata, undang-undang bukan niatnya nak menghukum siapa-siapa. Undang-undang untuk memastikan pekerja kita dilindungi. So saya lebih berharap majikan menggunakan sepenuhnya peluang ini untuk mendaftar dan kemudian mencarum daripada tidak mencarum. Dan kalau mereka buat pada bulan ini, maka mereka akan dikecualikan daripada bayaran compound dan juga bayaran faedah. So saya harap majikan akan menggunakan ruang ini secara positif dan membuat caruman untuk pekerja. Itu yang kita nak, supaya pekerja kita dilindungi. Okey. Hasil 40% kalau kita tengok peningkatan. Ya. Dan kita nampaklah hasilnya, iaitu pada tahun ni peningkatan majikan yang tampil ini 40% tambahan. Jadi mereka menggunakan kesempatan ini. Saya nak mereka gunakan kesempatan ini untuk tampil, register dan carum untuk pekerja mereka. Silakan. Mic tak ada. Tak apa, boleh. Okay. Kalau boleh tak boleh. Okay, I just refer to the early statement by our Dato' CEO. Masih ada majikan yang niat dan jadi untuk mendaftar dan mencarum untuk Perkeso. Itu kesan yang, I think this is kesan yang 15, is it 15? Ni 16. Ni 16. Okay. So, what I say is this, Perkeso adalah prihatin dan prihatin adalah konsep Perkeso. Now this message should be well communicated in the midst of the majikan. So in one way we are going on along ops kesan. The other way is to educate this. So shall I expect something? Okey, Ken, terima kasih sebab rakan media kita dia pun tahu slogan Perkeso. Perkeso itu prihatin itu Perkeso, dan maksudnya berjayalah kempen penerangan publicity Perkeso ini. Saya setuju bahawa sebenarnya kita nak menggunakan pelbagai kaedah dan strategi untuk memastikan pekerja kita dilindungi, majikan membuat caruman. So antaranya sudah tentu kempen-kempen kesedaran, dialog perbincangan dengan wakil-wakil majikan dan sebagainya. Itu satu. Keduanya, bulan pemutihan ini juga harus dilihat sebagai salah satu strategi di mana kita memberikan peluang kepada mana-mana majikan yang mungkin atas pelbagai alasan lah, tak kira lah alasannya mungkin cuai ke, lupa ke, ataupun sengaja ke, gagal mencarum, tampil untuk mencarum. Dan kita lihat ada kejayaan di mana ada tambahan majikan yang hadir, carum dan bayar. Of course, last resort, peringkat terakhir ialah, saya dah kata tadi, no mercy kepada sesiapa yang melanggar undang-undang ini. Sebab undang-undang ini, bayangkan, dia adalah satu jaringan keselamatan sosial untuk pekerja kita yang sudah bersusah payah, bertungkus lumus setiap hari bekerja. Kalau mereka ditimpa musibah, bencana pekerjaan, tiba-tiba mendapati tak ada Perkeso,
itu adalah satu perkara yang amat kejam. Jadi kita tidak akan teragak-agak mengambil tindakan undang-undang yang paling berat mengikut peruntukan yang diberikan kepada pekeso terhadap siapa-siapa yang masih lagi gagal. Sebab bukan saja ada awareness campaign, bukan saja ada pemutihan pun kita lanjutkan, itu pun tak cukup lagi. Maksudnya majikan-majikan yang gagal lagi, mereka ni adalah degil lah. Okay. Anything else? Sila. Soalan lain sikit boleh. Lain berapa sikit? Semalam Datuk Seri Saifuddin ada umumkan dasar berkenaan membenarkan pekerja asing berpindah antara majikan berorientasi sektor yang berbeza. Jadi dua soalan saya adalah, adakah terdapat sektor khusus yang terlibat dan adakah terdapat tempoh minimum bekerja yang diperlukan sebelum layak untuk memohon pemindahan? Dia siapa yang umum, you kena tanya siapa balik lah. You cakap Datuk Saifuddin umum, you tanya saya pula. Dia melibatkan sektor-sektor formal, dan garis panduan tentang minimum period, kebenaran, bagaimana kita dapatkan kebenaran majikan pekerja. Sebab kalau nak buat pertukaran majikan, ni, dia kebenaran pekerja juga harus ada. Apakah sektor-sektor yang akan terlibat akan diumumkan. Dia akan bagi satu garis panduan. Tetapi untuk sektor-sektor formal lah. Setakat ini untuk sektor-sektor formal. So ada orang tanya juga, dia pekerja domestik di rumah, domestic helper, pembantu domestik, itu bukan sektor formal. Sebenarnya ini merupakan satu strategi ataupun tindakan yang membenarkan ataupun boleh mampu untuk menyelesaikan beberapa masalah. So setakat ini kita hanya benarkan pertukaran majikan dari segi sektor yang sama. Jadi apabila diumumkan boleh rentas sektor, dia akan, contohnya ada syarikat yang tiba-tiba atas apa-apa faktor sekalipun, mungkin syarikat ditutup ataupun bisnes tertentu itu dia sudah kurang, dia ada pekerja yang mungkin tak mau balik lagi. Jadi ada lagi tempoh visanya. Semua ini akan diperincikan dalam garis panduan yang akan diumumkan. Maka sekurang-kurangnya kita boleh mengelakkan dari pekerja ini, mungkin dia menjadi pekerja yang orang kata dia lari ataupun digajikan secara tidak sah, tanpa bukan dalam lingkungan undang-undang kepada syarikat lain. Tapi ini dilakukan secara sah, lihat kesesuaian, lihat keperluan, dan juga lihat kepada ceiling kuota yang telah dibenarkan. Jadi dia tak boleh melepasi ceiling, dan juga kena melihat kepada kebenaran ataupun persetujuan daripada semua pihak yang terlibat lah, majikan lama, majikan baru dan pekerja itu. So semua ini akan diperincikan supaya dia boleh menyelesaikan beberapa masalah yang ada. Dia tak payah bawa orang baru masuk contohnya. Sebab dah ada yang masih lagi mungkin baki tempoh visanya masih ada. Jadi kalau dia ada persetujuan, maka ditukarkan ke syarikat ataupun sektor lain. Tetapi semua garis panduan ni akan diperincikan dan akan diumumkan. Okey? Akan diumumkan bila akan diumumkan. Bila diumumkan, ya. Okey.